Cepatlah. Saya banyak kerja tak ada apa ni. Masuk dalam ni. Saya hantar kat sini. Rimaslah. Kenapa? Dia nak nangis-nangis. Buat apa kan dalam ni ada orang jaga apa semua. Saya ni tak ada masa. Mak duduklah je kat dalam ni, Mak. Ramai kawan. Ayah boleh duduk kat dalam ni. Ramai kawan. Bini saya pun gaduh dengan mak selalu. Ni sebabnya orang hantar sini. Ayah tamu kat rumah. Kita orang ada kerja. Aduh, susah betul lah orang tua ni. Aku cakap. Cepatlah. Saya banyak kerja. Dia sayang, saya dengar cakap awak. Jangan risau, saya hantar dia orang kat rumah orang tua ni. Jangan risau, tak ada susah kat awak ni. Sampai hati anak. Tak, kat dalam ni ada orang jaga. Apa? Nanti kita orang datang, Mak. Tak sini. Saya banyak kerja, Mak. Mak, saya banyak kerja. Dah. Kat dalam ni. Kat dalam ramai kawan. Aku Cepat kan, awak. kalau aku cakap betul-betul kan. Kau kecil-kecil kau pukul aku Dia kau tak. Jom. Ayah jangan berhenti. Cik. Saya banyak kerja. Orang ni banyak kerja. Kenapa ni? Tak cik, saya nak hantar sini. Saya dah isi korang dah hantar kat sini. Orang dah ni dah. Tak boleh nak jaga lah. Ni siapa ni? Bapak dengan mak saya. Bapak mak kau orang. Mak, Aku tanya nanti sikit. kita orang datang, Dengar ni, aku tanya sikit. Kau orang ni anak jenis apa kau orang ni? Dah. Dah memang saya hantar sini. Apa masalahnya? Cepatlah. Dah. Nanti kita orang datang Nanti kita orang datang. Abang. Kerja van. Janganlah. Duduk kat sini. Boleh Aku tangankan juga sekarang. Aku tak nak kau ajar. Kau orang anak jenis apa tau? Mak kau orang ni, mak kandung kau orang tu bapak kandung kau orang. Kau orang ni aku tengok jenis orang ada kedudukan. Tak. Ini bukan mak kandung saya. Ini mak mentua je. Abang. Tak payah Dah. Lantak dia orang. Sampai hati kau nak mana balik. Mana balik nak. Bila masuk dulu bang. Tak apalah. Makcik bangun. Tak kenal orang kat sini ni siapa. Sabarlah. Tak apalah. Mana balik. Mira masuk dulu lah. Mira masuk dulu lah.